Hai semua, selamat datang ke sesi penerokaan kita. Tahu tak, kadang-kadang karya sastra yang paling pendek itulah yang paling memukau minda. Ia ibarat satu lukisan surrealisme yang dicat hanya menggunakan perkataan. Jadi, untuk sesi kali ini, kita akan fokuskan minda kita pada satu ayat sahaja. Sebuah dunia kecil yang cukup menakjubkan dan pastinya di luar kotak pemikiran biasa kita. Cuba dengar dan hadam betul-betul makna ayat ni. Belalang jadi juru gambar. Ambil gambar dengan mata 1000. Biarkan bayangan tu meresap ke dalam fikiran anda sekejap. Boleh bayangkan tak satu visual yang sangat pelik tapi mempesonakan ni sedang berlaku betul-betul di hadapan anda? Konsep yang mengejutkan. Okey, jom kita selami benda ni sama-sama. Secara asasnya, maksud ayat ni sangat jelas. Seekor belalang tiba-tiba tukar kerjaya jadi juru gambar dan dia ambil gambar gunakan 1000 matanya. Kita kena rungkai premis yang aneh ni perlahan-lahan supaya kita betul-betul nampak apa yang cuba disampaikan. Ini bukan sekadar kiasan kosong tau, tapi satu kenyataan visual yang kita kena bongkarkan langkah demi langkah. Belalang sebagai juru gambar. Mari kita fokus pada watak utama kita dulu. Cuba bayangkan perbezaan visual ni. Kalau juru gambar manusia yang biasa, kita bergantung pada satu kamera fizikal yang berat, bersusah payah cari satu sudut yang paling tepat. Tapi, bayangkan kawan belalang kita ni. Terfikir juga kan, macam mana agaknya dia buat kerja di lapangan? Adakah dia tekan butang kamera guna sesunggut dia yang lalus tu? Ataupun, dia sebenarnya tak perlukan apa-apa gadget langsung sebab seluruh struktur kepala dia tu sendiri dah bertindak sebagai sebuah kamera biologi yang mutlak. Memang kelakar kalau difikirkan, tapi sangat merasa minda kan? Jom kita tengok macam mana proses ni terbina dalam dunia yang tak logik ni. Langkah pertama, dia bergelar seorang jurugambar. Langkah kedua, dia gunakan kelengkapan visual utamanya 1000 mata biologi. Dan langkah ketiga, klik, dia ambil gambar tersebut. 3 langkah mudah ni sebenarnya merombak terus kefahaman kita tentang macam mana sesuatu memori itu dirakam. Perspektif 1000 mata. Sekarang, kita beralih kepada mekanisme sebenar di sebalik keajaiban fotografi belalang ni. Jadi, poin yang paling penting di sini ialah angka ini. 1000. Cuba bayangkan kapasitinya. 1000, bukannya 2 macam mata kita, bukannya 10, tapi 1000 kanta berasingan yang sedang mencari fokus pada masa yang sama. Angka ini betul-betul mengunci pemahaman kita tentang betapa besarnya skala visual yang diproses dalam hanya 1 saat. Biar saya pecahkan konsep ni untuk anda. Subjeknya cuma satu, seekor belalang. Tindakannya pun satu, proses mengambil gambar. Tapi ada 1000 mata fizikal berbeza yang merakam momen tu secara serentak. Menakjubkan kan? Apa agaknya rupa gambar yang terhasil bila ia ditapis melalui 1000 kanta berbeza pada masa yang sama? Adakah ia nampak macam sekeping gambar mozaik yang sangat padat dengan perincian? Atau mungkin macam kolaj pendedahan berganda yang bertindih-tindih? Maksud di sebalik lensa. Selepas kita bedah ayat ni secara harfiah, mari kita selami metafora berat yang tersembunyi di sebalik imejin ini. Apa yang kita perhatikan sebenarnya adalah sebuah lensa berbilang sudut yang terpecah, yang merakam memori dengan cara yang 100% berbeza dari cara otak manusia memproses pandangan. Kenapa benda ni penting untuk anda faham? Sebab ia mencabar perspektif tunggal kita secara terus. Kita sebagai manusia biasa selalu anggap yang cara kita pandang dunia ni adalah realiti yang mutlak. Kita merakam sejarah dari satu lensa yang sangat bias. Tapi penerokaan ringkas ni mendesak kita untuk terfikir semula. Entah-entah, realiti ni sebenarnya jauh lebih luas, lebih rencam dan pelbagai daripada apa yang sepasang mata manusia kita ni mampu nampak. Betul tak? Dan ini akhirnya membawa kita ke penghujung sesi perbincangan kita berserta satu persoalan penutup yang cukup mendalam. Jika anda yang sedang mendengar sekarang, dikurniakan kemampuan luar biasa ni, mempunyai 1000 mata yang mampu melekam dunia dari 1000 sudut kebenaran dan emosi berbeza serentak, gambar apakah yang akan anda ambil?